Okey, seterusnya nombor 11. Satah kartes menunjukkan kedudukan rak buku dan cermin di dalam bilik perakas. Nyatakan koordinat bagi step yang berikut. Baik, apa itu koordinat? Kita dah belajar. Ialah kedudukan. Okey, bila kedudukan ini, awak kena faham dia akan baca mana dulu. Okey, so dengar betul-betul. Kedudukan kita akan tanya ialah ke kanan dahulu, lepas tu baru naik ke atas atau ke bawah. Okey, boleh? Boleh? Ataupun dia ke kiri, atas ataupun bawah. So mulakan dengan kanan atau kiri. So maksudnya yang mendatar, yang kat bawah, yang mengufuk. Mengufuk, mendatar. Yang ke atas ni menegak atau mencancang. Okey. Jadi sekarang nyatakan koordinat yang berikut. Rak buku. Okey. So macam mana nak baca cikgu? Daripada mana? Okey, kita kena tahu dulu yang ini dulu. Ini sangat penting. Dia punya ibu dia, iaitu sifar. Dipanggil asalan. Itu kena pegang dulu. Okey dah. So kita baca dulu. Nak apa? Rak buku. Okey, rak buku tu berada di sebelah kanan. Sebab ini kita buat untuk skor rendah bernilai positif saja. Sukuan yang pertama yang pasti akan positif saja. Dia tak akan ke kiri, dia mesti akan ke kanan. Dan dia akan ke atas, tak akan ke bawah. Okey. Jadi sekarang rak buku. Dia kat sini. Okey, cikgu buat kat sini. Rak buku ke kanan. Mana rak buku? Kat sini kan. So awak tengok dia sama tak? Sama. Maknanya dia tak bergerak ke kanan. Jadi jawapannya ialah sifar. Okey. Sabar dulu. Kita belajar sekali terus cermin. Cermin tu berada di mana? Ni kan berada di sebelah kanan kan? Sebelah kanan kan? Sebelah kanan berapa kali? Tengok keadaannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. So jawapannya dia 5 ke kanan. Yang rak buku ni dia tak bergerak. Okey. Dah tahu dia kiri ke kanan. Dia ke kanan ataupun tidak. Bergerak ke kanan ataupun tidak. Sekarang kita baca pula. Dia ke atas. Bergerak ke atas pun tidak. Bergerak ke atas ke tidak. Okey, so sekarang kita mulakan dari asalan tadi untuk rak buku balik. Okey, rak buku dia tak ada ke kiri, dia tak ada ke kanan. Dia stay tu. Tapi dia naik dekat berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kedudukan rak buku tu ialah sifar 5. Okey, cermin pula dia dah ke kanan. Waktu daripada sini ni dia naik ke atas berapa? 1, 2, 3. 3. Okey, kalau awak tahu macam 3. Sebab ini 3. Garisan yang ini 3. Dah. Itulah koordinatnya. So ingat, baca kanan baru ke atas. Kan afdal gerak ke kanan dahulu baru ke atas. Memang tahap 2 suara rendah memang semua akan ke kanan dan ke atas. Takkan ada ke bawah. Maksudnya takkan guna paksi ke bawah lah yang ada negatif. Okey. So itulah jawapannya.